Perak Darul Ridzuan, negeri yang kaya dengan keindahan alam, warisan sejarah dan masyarakat berbilang kaum yang hidup aman harmoni. Negeri Perak juga menyimpan 1001 pesona yang dibanggakan. Bosan lah. Cuti ni kau ada pergi mana-mana ke? Macam tak ada. Tak tahu pula nak pergi mana. Itulah, cuti kita kali ni cambar je. Kan? Betul lah. Macam kenal. Korang tak rasa ke cuti kali ni jambar je? Betul lah tu. Orang lain semua tak kecewa. Aku ni balik-balik tempat ni. Korang ni, dunia ni luas tau. Dalam Perak ni, banyak tempat menari. Betul tu. Tapi, apa je tempat menari dekat Perak ni? Kau ni, mesti ni aku cerita tempat best kat Perak ni. Di bumi bertuah Perak, tersegam indah Taman Tasik Taiping, taman awam tertua di Malaysia sejak 1880. Kaya dengan flora dan fauna, tasik yang tenang dan pohon hujan purba mencipta panorama menakjubkan. Inilah permata hijau negeri Perak, destinasi sempurna untuk bersatu dengan alam dan menghayati warisan yang tiada tandingan. Pulau Panggung, permata laut Selat Melaka, dikelilingi air jernih kebiruan, pasir putih yang halus dan suasana tenang yang mendamaikan. Dari aktiviti air hinggalah ke kampung nelayan yang klasik, setiap sudut Pulau Panggung penuh dengan keindahan alam semula jadi dan budaya yang memikat. Bagan Datuk bukan sekadar terkenal dengan hasil laut dan udangnya, tapi juga pemandangan kampung yang mendamaikan. Antara tarikannya, Masjid Terapung Tuminah Hamidi yang siap dibina pada 2023. Dengan seni media moden di tepian sungai, masjid ini kini menjadi mercu tanda kebanggaan daerah ini. Dah tengok ada tempat-tempat menarik kat Perak? Mohon dah datang Perak. Perak Sejahtera 2030. Negeri Makmur, rakyat bahagia.